Apakah yang akan anda lakukan jika terjumpa sebuah perpustakaan aneh di tepi tasik? Bagaimana pula jika anda menerima suatu naskah asing daripada orang yang tidak dikenali? Beranikah anda berhadapan dengan situasi itu? Nanti. Ini bukan rancangan Misteri Nusantara ya. Mari bersama saya kita selongkar semua rahsia yang ada di dalam buku Pilihan Hati. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Lia Humaira Meti Muhammad Zarid. Saya berumur 12 tahun dari RBA 0017 SK Kayang. Para penonton, buku Mr. Librarian ialah hasil penulisan Nur Azlin. Penerbit buku ini ialah Bukit. Buku ini diterbitkan pada tahun 2025. Buku ini juga terdiri daripada 149 halaman termasuk prolog, 10 bab, epilog dan biodata penulis. Warga maya, lihat kulit hadapan buku menampilkan seorang figura perempuan berlatar belakangkan dengan dominasi warna ungu pada elemen sekitarnya. Pemilihan warna ini bukan sekadar estetik, malah merangsang imajinasi dan memberi bayangan awal tentang unsur misteri dalam penceritaan. Jenis dan saiz muka huruf juga seimbang dengan ilustrasi, memastikan tajuk memiliki keterbacaan yang jelas. Kesatuan visual yang terhasil menjadikan buku ini tampak sangat menarik. Selain itu, kualiti penjiridannya juga amat kemas dan kukuh walaupun telah diulang baca beberapa kali. Barisan juri yang saya hormati, sekarang mari saya menjawab persoalan-persoalan yang saya ajukan di awal video ini. Jika anda ialah Amira, watak utama dalam buku ini, semestinya anda berani untuk berhadapan dengan segala misteri demi mengungkap identiti sebenar diri sendiri. Ini kerana buku Miss Librarian hadir bukan untuk menyajikan kisah percintaan, waimah persahabatan. Dengan pendekatan yang lebih berani, novel ini menggabungkan elemen misteri dan pencarian identiti melalui perjalanan seorang perempuan yakni Amira. Kemunculan lelaki bertopi, secercaan di hadapan pintu serta peraturan yang mencurigakan di tempat Amira bekerja sambilan itu membina ketegangan secara berperingkat. Penemuan memori lama menjadi titik perubahan penting yang menghubungkan misteri luaran dengan konflik dalaman. Persoalan tentang identiti sebenar Tuan Rais akhirnya membawa kepada pendedahan kebenaran dan pertarungan epik yang menjadi kemuncak cerita. Dari sudut-sudut naratif, penulis menggunakan teknik perkembangan progresif. Tajuk-tajuk bab seperti kemunculan lelaki bertopi, terjumpa memori lama dan satu kebenaran memperlihatkan susunan dramatik. Pendekatan ini mengingatkan kepada karya misteri klasik seperti Sherlock Holmes yang membina suspense melalui petunjuk kecil. Namun, berbeza dengan siri seperti The Hardy Boys atau Nancy Drew yang lebih berorientasikan aksi. Buku Miss Librarian lebih bersifat introspektif. Semua plot ini membawa kepada aliran emosi watak utama yang menjadi nadi kepada buku Miss Librarian. Tema keberanian dalam karya ini bukan sekadar keberanian fizikal, tetapi keberanian moral untuk menerima hakikat walaupun menyakitkan. Watak Amira digambarkan memiliki daya fikir sekaligus memperlihatkan representasi seorang remaja yang wajar dicontohi. Para juri, dari sudut kekuatan, dua saya bawakan. Pertama, buku Miss Librarian memperkaya kosakata baharu. Contohnya, tampang yang bermaksud paras wajah. Kedua, saya juga turut merasakan hubungan emosi dengan watak Amira kerana persamaan latar sebagai kakak kepada adik lelaki dan penglibatan dalam seni bela diri telah menjadikan pengalaman membaca lebih bererti. Walau bagaimanapun, terdapat satu kelemahan yang boleh diperhalusi. Bab 9 dalam buku ini terlampau panjang sehingga menjejaskan pembacaan kerana saya perlu menghadam kebenaran demi kebenaran dalam satu bab. Juri yang sama. Sepanjang pembacaan saya, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang boleh disisipkan. Contohnya seperti, janganlah kita bersifat tamak seperti watak antagonis Tuan Rais.
Oleh kerana hendakkan harta, dia sanggup mengurung orang yang telah membesarkannya. Kesudahannya, ketamakan pasti rebah oleh kebenaran. Sebagai penutup, sekali lagi saya tegaskan, buku Miss Librarian berjaya mengangkat genre misteri dengan pendekatan yang segar dan bermakna. Karya ini wajar dibaca oleh remaja yang gemarkan misteri serta kisah yang menyentuh aspek pembinaan diri. Sekian, terima kasih.